Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Thumma amma ba'd. Dimulakan Tuan Imam, seluruh pimpinan Masjid Al-Mujahidin Damansara, para alim ulama, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini, Allah taala masih lagi panjangkan nafas-nafas kita dan Allah rezekikan kita hadir bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah izinkan kita duduk dan singgah sebentar di taman-taman syurga Allah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ini kita sambung pengajian daripada kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kitab yang menghimpunkan doa-doa dan zikir-zikir yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikumpul oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ulama dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan kita masuk pada perbahasan kitab yang ketujuh, Kitabul Adhkar fi Salawatin Makhsusah. Kitab itu zikir pada salat-salat yang tertentu, dan kita masih bicara pada bab yang pertama, iaitu zikir-zikir yang dianjurkan pada hari Jumaat dan malamnya, serta doa yang telah kita sebutkan pada kuliah yang lepas. Maka pada hari Jumaat dan malamnya, malam Khamis, malam Jumaat, dan harinya, siang hari Jumaat tersebut, untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa serta berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dianjurkan membaca surah Al-Kahfi pada siang Jumaat, dan juga dibacakan juga surah Al-Kahfi itu pada malam Jumaat. Kenapa? Kerana keistimewaan hari Jumaat dan malam Jumaat itu dengan fadilat, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari Jumaat disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahawa Nabi pernah menyebut tentang hari Jumaat, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Artinya, kata baginda Nabi, pada hari Jumaat itu adanya satu saat. Mana hari itu merujuk kepada siang harinya. Ada satu saat pada hari Jumaat tersebut yang mana tiada ditemuinya oleh seseorang hamba muslim sedang ia bangun mengerjakan salat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu perkara, melainkan Allah akan memberi kepadanya apa yang diminta oleh hamba tersebut. Maknanya diperkenankan doa hambanya pada saat yang Allah tentukan. Kemudian baginda Nabi mengisyaratkan dengan tangan baginda Nabi yang menunjukkan waktu sa'atul ijabah, itu saat diperkenankan doa hamba Allah itu sangat pendek, sekejap, tak lama. Jadi siapa yang ketika itu sedang berdoa pada saat itu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam
Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi tuan-tuan, sambungan daripada hadis itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menerangkan kepada kita tentang pendapat para ulama bilakah berlakunya waktu mustajab itu. Bila? Waktu siang tu waktu bila diperkenankan doa oleh Allah? Maka kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, aku berkata, para ulama salaf dan khalaf berbeza pendapat dalam menetapkan saat itu dengan berbagai-bagai pendapat yang sudah tersebar dengan luasnya. Aku telah mengumpulkan kesemua pendapat-pendapat tersebut dan aku telah catatkan dalam kitabku Syarah Muhazzab Majmu'. Ada kitab ditulis oleh Imam Nawawi namanya kitab Majmu'. Kitab Majmu' itu mensyarahkan kitab Muhazzab, yang kitab Muhazzab itu dikarang oleh Al-Imam Syairazi. Lalu kata Imam Nawawi, aku sebutkan siapa yang mengatakan pendapat ini berlaku sekian-sekian waktu, pendapat ini menyatakan waktu mustajab itu berlaku pada sekian-sekian waktu, disebutkan secara terperinci oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'. Dan ramai daripada para sahabat mengatakan, ramai para ulama, sahabat di sini merujuk kepada ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, mengatakan waktunya selepas salat asar. Hari Jumaat selepas salat asar itu antara waktu mustajab. Seandainya kita berdoa kepada Allah, maka akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sedang ia bangun bersembahyang, yakni dia duduk di situ menunggu solat, menunggu sembahyang asar, dan selama dia menunggu begitu dia dikira dalam sembahyang. Maknanya dia lepas solat asar, dia tunggu duduk, maka juga dikira sebagai sedang mendirikan solat walaupun dia tak dirikan solat. Maka dia dikira berada dalam keadaan bersembahyang. Kenapa? Ini dia berdoa. Solat ni bermaksud juga adalah doa. Solat itu adalah doa. Maka bila dia duduk selepas asar itu, dia berdoa kepada Allah, maka dianggap dia bangun mendirikan solat. Itu pendapat ramai para ulama dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kita macam mana hari Jumaat lepas asar balik kerja, itu antara waktu yang mustajab. Dalam kenderaan jam, banyakkan berzikir dan berdoa, minta ampun kepada Allah, dan mintalah apa jua doa kita mudah-mudahan diperkenankan oleh Allah. Jadi jam tu pun ada hikmah, tuan-tuan. Jangan kata kita caci maki orang time waktu tengah jam tersebut. Manfaatkan waktu jam itu untuk kita berzikir dan berdoa dan minta lah apa saja kepada Allah, urusan dunia maupun agama dan akhirat. Dan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan pendapat yang paling sahih, dia ada banyak pendapat, ramai pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i kata lepas asar. Sebab itulah para ulama kebanyakannya antaranya selepas asar itu mereka kurang berkomunikasi dengan orang. Dia akan bersendirian, berzikir, kurang nak terima tetamu untuk datang ke rumah selepas asar hari Jumaat. Ini para ulama antara di luar negara ataupun setengah-setengah ulama dalam negara kita. Kerana waktu itu dia nak beruzlah, bersendirian untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Namun kita yang dah kerja, tak apalah, pergilah kerja. Balik kerja tu kita bersendirian dalam kenderaan itu kita beruzlah tu. Maka di situlah kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada sebagian para ulama menganjurkan majlis zikir selepas asar sehingga sampailah masuk maghrib. Budaya ni tak adalah tempat kita sangat, sebab kebanyakan kita hari Jumaat bekerja. Kalau negeri-negeri yang cuti pada hari Jumaat, maka boleh
dibuat majlis-majlis seperti itu, bacaan zikir dan doa selepas asar sehingga sampailah waktu maghrib. Baik. Dan pendapat yang paling sahih dalam perkara ini ialah apa yang kami riwayatkan daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahawa dia telah berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, waktunya itu ialah di antara masa imam duduk di atas mimbar sehinggalah selesai sembahyang Jumaat itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maknanya ketika mana imam duduk di atas mimbar sehinggalah selesai sembahyang Jumaat, itu pendapat yang paling sahih. Jadi ketika mana imam naik di atas mimbar berkhutbah, maka disitulah kita dituntut mendengar bicara khutbah. Ketika mana imam berdoa, mengaminkan bacaan doa tersebut, dan jangan kita lalai. Tengah khutbah Jumaat tu kita lalai macam mana? Ramainya tidur dah tuan-tuan. Ramai, majoritinya tidur, ialah penat bekerja. Jadi tengah hari tu pula dah makan kenyang, duduk dalam masjid aircon pula, kan, sandar kat tiang pula, memang sedap lah tidur tuan-tuan. Kan, rugilah ketika kita khutbah itu kita tidur, hanya digerak bangun semayang, habis hilang waktu mustajab itu, maka rugilah kita tidak sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu okey lagi tidur tuan-tuan. Kadang mungkin niat nak tidur ataupun mungkin tak terniat nak tidur tapi letih sangat tertidur. Macam-macamlah pelbagai alasan lah. Tak apa, okey lagi lah tertidur tu. Yang ni, yang time itulah dia tengah makan kat kedai, lagilah tuan-tuan. Khatib naik atas mimbar pergi makan lagi kat kedai. Maka transaksi itu boleh jatuh hukumnya haram. Jual beli ketika mana khatib sedang berkhutbah. Bagi lelaki yang wajib solat Jumaat, makan dan minum ketika khatib berkhutbah boleh bawa transaksi itu kepada haram hukumnya. Makan minum, tunggu habis khatib khutbah, baru dia pergi jalan kaki ke masjid untuk solat. Hanya datang untuk solat saja, maka rugi. Dah rugi tak boleh berdoa, buat benda haram pula, makan dan minum ketika khatib sedang berkhutbah. Lagi dahsyat lagi, tengah khatib berkhutbah main handphone. Itu lagi dahsyat. Tak tidur tapi main handphone tak boleh. Main game pula, kan, main game handphone. Macam-macam lah. Ataupun jawab WhatsApp dalam handphone tu. Itu juga transaksi, tuan-tuan, guna data. Mesej ke, WhatsApp ke, buka internet ke, tuan-tuan sedang melakukan transaksi bermuamalah. Yang Allah kata wadharul bai', Allah kata perintah tinggalkan jual beli. Haram hukum jual beli ketika khatib sedang berkhutbah pada hari Jumaat. Azan pertama, kalau ada azan berlaku juga transaksi, makruh hukumnya. Azan kedua, khatib ni atas mimbar itu, dan khatib dah start berkhutbah, berlaku transaksi, haram hukumnya ketika itu. Jadi dapat dosa tuan-tuan. Hari Jumaat je kita buat dosa. Lepas tu minta doa ke Allah, Allah tak perkenankan. Maka kita duk tanya, bila doa aku nak perkenan? Sedangkan kita melakukan perkara haram. Wa mat'amu haram wa mashrabuhu haram fa anna yustajabu lah. Mana mungkin doanya diperkenankan oleh Allah kerana makan minumnya dengan cara yang haram. Walaupun makan tu makan nasi halal, tetapi cara itu menyebabkan dia menjadi haram. Cara yang dilarang, ditegah oleh Allah. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', firman Allah. Fas'au, bersegeralah kamu, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, diseru untuk datang hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, bersegera datang ke rumah Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ini kata Allah, perintah daripada Allah.
maka jangan pandang remeh perkara-perkara itu. Itu yang menyebabkan kita mungkin ada masalah. Kita ada masalah diri kita, masalah rumah tangga kita, masalah anak-anak kita, dengan sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi jangan salah pada takdir bila kita memilih untuk melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu pendapat yang paling sahih ketika imam naik di atas mimbar sehinggalah selesai sembahyang Jumaat itu. Jadi itu pendapat yang sahih lah. Tapi ramai pendapat para ulama mengatakan selepas asar. Jadi memang ada perbezaan pendapat. Begitu nak buat macam mana ustaz? Ambil dua-dua pendapat tersebut, tak rugi. Ketika khatib ni atas mimbar pun kita banyakkan doa, kita tak tidur dengar khutbah. Ketika didoakan kita amin. Antara dua khutbah itu kita berdoa minta kepada Allah sehingga sampai selesai sembahyang, selesai satu perkara. Dan lepas asar juga kita memperbanyakkan doa minta, sebab kita tak tahu mana satu tempat yang confirm Allah pilih untuk diperkenankan doa hamba-hambanya, maka kita selamat, dapat dua-dua. Seterusnya kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkenaan dengan membaca surah Al-Kahfi. Adapun membaca surah Al-Kahfi dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada banyak hadis-hadis yang masyhur. Aku sengaja meninggalkannya, tidak aku sebutkannya dalam kitab azkar ini kerana bimbang buku ini akan panjang. Adakah dalil membaca surah Al-Kahfi? Ada. Banyak nak disebutkan, namun tak disebutkan dalam kitab ini kerana panjang. Nanti akan meleret. Dan telah memasyhur tentang dalil membaca surah Al-Kahfi dan perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat. Dan sebelum ini telah disebutkan sebahagian daripadanya pada bab yang membicarakan hal ini. Jadi sunat kita membaca surah Al-Kahfi malam Jumaat. Oh panjang ustaz, tak apa. Baca tak boleh baca, sambung pula esok pagi. Tak habis baca sambil tunggu nak khatib naik mimbar, maka sambung lagi baca surah Al-Kahfi. Tak habis lagi, selepas zuhur sebelum asar baca lagi, selepas asar baca lagi, sehinggalah kita habis baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Seterusnya kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kami meriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa membaca pada pagi hari Jumaat sebelum sembahyang subuh akan istighfar, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Simple je istighfar ni. Istighfar yang kita baca selalu lah lepas sembahyang tu. Astaghfirullahalladzi, biasa baca astaghfirullahalazim pun boleh. Yang ini disebut dari riwayat astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biasa kita baca huwal hayyul qayyum kan, biasa kita baca. Namun bacaan yang paling tepat dalam kaedah bahasa Arab bukan hayyul qayyum. Kenapa kita tersilap baca hayyul qayyum? Sebab kita mungkin teringat akan ayat kursi. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kan? Huwal hayyul, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum, kan? Jadi surah ayat kursi gitu baca. Bacaannya huwal hayyul qayyum. Tetapi istighfar lain. Istighfar itu sebab dia tambahan astaghfirullah, aku mohon ampun kepada engkau ya Allah, alladzi la ilaha, alladzi itu dipanggil sifat mausuf, maka dia kena ikut Allah. Mausufnya Allah. Allah baca macam mana? Allah, astaghfirullah. Maka bila ha bagi atas,
Bukan Allahu astaghfirullahu, salah. Kalau hu dia jadi Allah itu dhamir, salah. Allah itu pelaku, bukan. Yang kita pelaku minta ampun kita. Kita minta kat siapa? Allah sebagai tempat kita minta ampun. Allah sebagai sumber untuk kita mohon keampunan. Allah, maka dia baca astaghfirullah. Bila Allah baca bagi atas, maka huwal hayy kena baca bagi atas juga. Tadi baca huwal hayyu bagi depan, kena baca bagi atas huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Itu yang paling tepat zikir istighfar yang sepatutnya dibaca selepas sembahyang. Jadi imam pun perlulah membiasakan makmum membaca zikir dengan betul. Kadang setengah-setengah, kadang ada juga imam mungkin terlepas pandang, dia membaca zikir astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Salah. Yang betulnya huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Jadi cuma nak kena betulkan yang kita biasakan yang betul. Jadi insya-Allah sampaikan maklumat ini dan ilmu ini. Itu yang terbaik. Baca berapa kali? 3 kali, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berdasarkan hadis Nabi. Apa fadilat membaca istighfar sebelum melaksanakan salat subuh? Mana kita sembahyang sunat, salat sunat subuh, qabliyah subuh tu, sembahyang fardu subuh, istighfar ni. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulang 3 kali, kata baginda Nabi, ghafarallahu dhunubahu walau kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa yang beristighfar minta ampun kepada Allah, astaghfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, tiada Tuhan alladzi la ilaha illa, tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup, yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendiri, serta aku bertaubat kepadanya sebanyak 3 kali, nescaya Allah akan mengampunkan segala dosanya walaupun sebanyak buih air di laut. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Tuan-tuan, dosa kita ni banyak. Kadang ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil ni sangat banyak yang mungkin kita sedar dan tak sedar. Maka dengan kita istighfar tadi, Allah akan, sebelum kita mendirikan solat subuh, maka mudah-mudahan diampunkan dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Sejak kita dah balik sampai umur kita sekarang, berapa banyak dosa kita pun tak tahu. Kalau kita boleh tengok akaun dosa kita, senang. Macam kita tengok akaun bank duit kita. Duit kita banyak mana bulan ni? Oh, duit masuk banyak ni. Duit keluar banyak ni. Oh, banyak lagi duit baki kita ni. Tenanglah kita. Kalau akaun pahala, akaun dosa kita boleh tengok, macam tengok akaun bank, senanglah tuan-tuan. Oh, dosa kita banyak, pahala sikit. Oh, kena istighfar banyak. Sebab tak tahulah, menyebabkan kita kena memperbanyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang terbaik kita sebagai hamba kepada Allah dan umat baginda Nabi, yang Nabi sendiri pun yang maksum memperbanyakkan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 70 kali, bahkan dari riwayat sebut 100 kali. Jadi kita lagi-lagilah lebih-lebih kena istighfar. Kalau tak sempat nak sebut 100 kali selepas sembahyang, jangan tinggal istighfar sebelum solat subuh ini. Kita istighfar 3 kali, insya-Allah mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari tuan-tuan kita baca sama-sama tentang istighfar ini 3 kali dan kita amalkan, insya-Allah niat berazam nak amalkan istighfar ini sebelum mendirikan solat subuh. Sama ada selepas sembahyang sunat subuh ataupun tak sempat sembahyang sunat subuh, nak mari Bilal dah nak iqamah dah, tak sempat nak sembahyang sunat, tak apa,
Baca istighfar ni sambil berjalan kaki. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun dah sampai duduk berdiri baru teringat Allah, sebelum angkat takbir, istighfar dulu. Sebelum angkat takbir sembahyang subuh, istighfar dulu 3 kali, maka kemudian barulah angkat takbir untuk solat subuh. Mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah walau dosa kita sebanyak buih di lautan. Seterusnya kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kami meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu lupa nak suruh istighfar tadi. Baca sama. Saya terus masuk tajuk baru. Mari kita istighfar sama tuan-tuan. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar yang biasa kita baca. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat istiqamah beramalnya sebelum kita sembahyang subuh. Seterusnya kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kami meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memasuki masjid pada hari Jumaat, beliau memegang kedua tiang pintunya seraya membaca, Allahumma ij'alni awjaha man tawajjaha ilaik wa aqraba man taqarraba ilaik wa afdala man sa'alaka wa raghiba ilaik. Ini Nabi baca pada hari Jumaat, masuk masjid, Nabi akan pegang kedua-dua tiang pintu. Tu dia, nak cari tiang pintu masjid mana ni? Kan? Masjid kita banyak pintu, tak kisah mana pintu pun boleh, tuan-tuan. Kan? Tak pegang pun tak apa, nak pegang pun boleh. Kan? Kalau pintu kita ni, pintu kaca ni lah, ada setengah pintu yang kayu tu. Kan? Betul, kalau semua kat bubut nak pegang tiang pintu, kita nak pegang apa? Tak mestinya kena pegang. Kalau boleh pegang, tak pegang pun tak apa. Maka dibacakan sambil nak masuk masjid, baca doa ini. Kalau kita pegang nak masuk pintu depan tu, bukan pintu, panggil apa? Bukan sliding, yang dekat bawah tangga naik tu. Panggil apa? Ada tembok tepi tu kan? Ada tembok tepi tu. Tu pun boleh. Kan? Pegang tembok tu sambil kita baca doa ini. Pintu ni pun sliding, boleh pegang juga. Ni mana ada tiang, tak apalah, pegang lah pintu tu. Tak kisah pegang hujung ke depan ke, tak kisah. Tak pegang pun tak apa, tak nak pegang, tak apa, bacalah doa ni sambil masuk masjid, baca di depan. Naik tangga, nak tangga tu, satu ada dua nak tangga, tiga nak tangga, sambil naik tangga tu baca pun boleh. Maka apa doa tersebut bermaksud, Allahumma ja'alni awjaha man tawajjaha ilaih. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku sebaik-baik orang yang datang menuju kepadamu, ya Allah. Nabi datang masuk masjid, maksud Nabi datang untuk menghadap Allah. Untuk menghadap Allah ni bukan Allah tu perlu dihadap ke arah kiblat, itu Allah tidak bertempat. Cuma kita dituntut beribadah, salat menghadap kiblat. Maka sedang kita mempersembahkan ibadah kita kepada Allah. Maka aku datang menujumu, ya Allah. Aku datang untuk menuju mendapat redha-Mu, ya Allah. Itu maksudnya. Maka jadikanlah aku sebaik-baik orang yang datang untuk menuju kepadamu, ya Allah. Untuk menghadap Engkau, ya Allah. Untuk persembahkan
ibadahku kepadamu ya Allah. Wa aqraba man taqarraba ilaik, dan jadikanlah aku orang yang paling bertaqarrub kepadamu, yang berusaha untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Dekat di sini bukan maksud dekatnya jarak, tidak, tetapi mendekatkan diri kita dengan rahmat Allah. Datang masjid, kita nak semayang, betul, itu matlamat kita nak solat. Dan bila kita solat itu, kita sedang berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan rahmat Allah. Bila mana kita solat, patuh perintah Allah, Allah akan turunkan rahmat kepada kita. Rahmat itu pelbagai, bersifat fizikal, bersifat tak nampak, maknawi, sihat, bahagia, tenang. Itu semua adalah satu rahmat daripada Allah. Anak yang baik, terjaga, terpelihara, harta benda kita, semua itu rahmat daripada Allah. Nah, cerita rahmat Allah banyak tuan. Jadi nak katanya, bila kita taat perintah Allah, kita sedang mendekatkan diri kita dengan Allah, berasa hubungan kita dengan Allah begitu dekat dan hampir dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antara kita rasa paling terkesan ialah kita rasa tenang. Rasa tenang itulah kebahagiaan, antara jalan-jalan kebahagiaan. Yang tenang ini tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Adalah duit 1 juta pun, kalau tak tenang, Allah tak bagi tenang, takkan tenang kita. Sihat demikian juga. Ya, kita ada duit, boleh buat berubat, boleh pergi beli ubat, boleh buat pembedahan, tapi semuanya dengan izin Allah. Kalau bedah sekalipun tak diberikan nikmat sihat, sembuh tak ada juga. Jadi yang paling penting ialah menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta agar kita menjadi orang yang bertaqarrub, mendekatkan diri dengan Allah. Jangan kita jauh daripada rahmat Allah. Diberikan kekayaan, tetapi kekayaan itu bukan rahmat. Dia adalah suatu ujian untuk kita lagi jauh daripada Allah. Ini satu malapetaka besar. Pangkat dan kedudukan menyebabkan kita jauh dengan Allah. Ini satu-satu yang sangat bahaya, yang akan merugikan kita. Biarlah kaya itu, pangkat itu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dan seutama, dan kata lagi dalam doa tadi, wa afdala man sa'alaka wa raghiba ilaika, dan jadikanlah aku seutama-utama orang yang memohon kepada engkau dan mencintai engkau ya Allah. Ini doa yang Nabi baca, dan kalau kita baca, Masya Allah, suatu doa yang sangat baik. Bila kita datang masjid pada hari Jumaat, baca doa ini akan membuatkan kita untuk istiqamah melakukan ibadah dan ketaatan. Sebab kita minta kepada Allah agar kita menjadi orang, sebaik-baik orang yang sedang menuju kepada redha Allah. Yang kedua, kita minta jadi orang yang mendekatkan diri dengan rahmat Allah. Yang ketiga, kita minta agar kita menjadi orang yang terbaik untuk meminta doa kepada Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 perkara yang Nabi ajar kita baca ketika datang ke masjid, agar dihilangkan perasaan datang masjid untuk berbangga-bangga, datang masjid untuk menunjuk pada orang. Ini tujuan doa ini dibacakan untuk menghapuskan segala niat-niat yang bukan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah, saya baca, tuan-tuan ikut, yang boleh ikut, dan mudah-mudahan kita cuba niat beramal dibacakan ketika datang masuk masjid pada hari Jumaat nanti, insya-Allah. Baik, saya baca, yang tuan-tuan boleh ikut. Allahumma ij'alni awjaha man tawajjaha ilaika wa aqraba
man taqarraba ilaika wa afdala man sa'alaka wa raghiba ilaik. Itu antara doa yang sangat bagus dibaca kita mana datang ke masjid, nak masuk masjid dibaca doa ni. Kita ada doa yang biasa kita baca kan, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, Allahumma aftah li abwaaba min fadlik. Itu antara doa dibaca. Maka ditambah dengan doa ini. Dan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, aku berkata dianjurkan kita menambah kalimah min, sehingga kita membaca min aujahi, min aqrabi pada ketiga-tiga huruf tadi. Kalimat tambahan itu artinya di antara. Allahumma ja'alni min aujaha man tawajjaha ilaik wa min aqraba man taqarraba ilaik wa min afdala man sa'alaka wa raghiba ilaik. Ditambah min kalimah sebelum membaca doa tersebut adalah dianjurkan, digalakkan, disunatkan. Kerana Nabi ini memanglah Nabi seorang yang paling baik, paling terbaik dalam menuju kepada Allah, paling terbaik dalam bertaqarrub kepada Allah. Adapun kita ni tak mampu sampai ke darjat baginda Nabi, maka dianjurkan untuk sebut min aujah, min aqrab, min afdal. Ditambah min. Macam mana kita baca dalam doa kunut kan, wa ana awwalu minal muslimin. Wa anta itu dibaca oleh baginda Nabi. Kita baca wa ana minal muslimin. Nabi baca wa ana awwalu minal muslimin, itu untuk Nabi. Kita bukan orang terawal masuk Islam. Kita dah kurun ke berapa ni tuan? Kurun ke 15. Maka kita dibaca wa ana minal muslimin. Tak boleh baca wa ana awwalul muslimin, orang paling awal. Maka demikian Nabi sifatnya kamil. Nabi boleh baca aujah, kerana Nabi orang yang paling sempurna yang menuju kepada Allah, yang paling sempurna bertaqarrub kepada Allah, dan orang yang paling afdal yang meminta kepada Allah dan cinta kepada Allah. Itu memang layak kepada baginda Nabi. Adapun kita sebagai umat Nabi lebih bagus ditambah min aujah, min aqrab, min aujahi wa min aqrabi, yang ditambah begitu. Adapun bacaan yang dianjurkan pada salat Jumaat dan salat subuh di pagi Jumaat, maka sebutannya telah berlalu pada bab zikir-zikir salat. Ada apa doa yang dibaca, apa ayat yang dibaca dalam salat pada hari Jumaat dah disebutkan sebelum ini dalam bab zikir-zikir pada waktu salat. Antara soal Al-A'la, soal Ghasyiyah, itu antara bacaan dalam salat hari Jumaat. Dan kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kami meriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa membaca sudah salat Jumaat surah-surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas banyak 7 kali, nescaya Allah akan melindungi dia dengannya daripada kejahatan sehingga hari Jumaat yang akan datang. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Yang ni agak sulit sikit nak dibaca lah. Dah baca panjang lah. Lepas Jumaat orang nak pakai masuk kerja balik, ni agak sulit. Kalau kita nak, tapi kalau orang yang tidak ada halangan, bolehlah buat sendiri-sendiri. Dia dah pencin, tak kalut nak masuk kerja, maka selepas sembahyang Jumaat dia baca Qul huwallahu ahad sebanyak 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu bin nas dibaca sebanyak 7 kali. Maka disebutkan dalam riwayat hadis akan diampunkan dosanya ataupun dilindunginya daripada sebarang kejahatan sehingga hari Jumaat yang akan datang dengan izin Allah. Tiba baca 7 kali dah ustaz, tiba-tiba kemalangan, tiba-tiba barang hilang, itu semua dengan izin Allah.
Jangan ragu-ragu dengan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah masuk waktu. InsyaAllah kita berhenti sekali dahulu. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi perbahasan tentang, ada sikit lagi fasal tentang zikir pada sesudah solat Jumaat. Aku qauli hadza wa sallallahu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.